Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah, yakni tidak cerdik, orang yang bodoh, ialah orang yang selalu mengikut hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berangan-angan untuk mendapat kebahagiaan dan pengampunan daripadanya tanpa beramal soleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah beritahu kepada Nabi khabar kepada kita, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jenis Nabi ni tuan-tuan, dia tak bercakap berdasarkan nafsu dia, tapi dia bercakap berdasarkan wahyu daripada Allah. Maka hadis yang Nabi baca ni mesti datang daripada Allah. Nabi tak menghakal. Nabi tak menghakal benda ni. Kata Nabi, orang yang cerdik pertama sekali, dia sentiasa menghitung dirinya. Mandana nafsah, orang yang menghitung diri dia, orang yang boleh mengawal nafsu dia, orang yang boleh menundukkan keinginan maksiat dia. Ni maulid Nabi sambut pakat belawak, pakat belawak. Tak kira apa paham politik pakat belawak. Kau tengah-tengah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Kalau hak moden sikit, mahizin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Belawak daripada pekan Nuh, pekan kat Gunung Jaya. Berbidung, patah balik. Buat selalu. Lah peluh meleleh dia bertelung. Buat selalu. Punya sayang Nabi tengah panas. Sayang Nabi tuan-tuan. Malam 26 hari bulan baru ni, anugerah dua lagu, pakat pi tepuk tangan pula, artis pakai baju ketat. Artis pakai baju ketat, baju seksi, pakat naik atas pentas, pakat doa, ya Allah bagilah aku menang. Lagunya, kalau aku kaya, hari-hari beli sepeda, bagi dekat JKK sama. Doa ni pokoklah lagu aku menang. Kau ni pun berdoa, lahir menang dekat siapa? Bahagiamu, deritaku, Hafiz. Pakat berdoa lagu. Bila menang tuan-tuan, naik, hati-hati yang menang naik. Dia pegang mic, dia kata apa? Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah kerana malam ini saya menang. Terima kasih pada Mak Ayah, terima kasih pada komposer, terima kasih. Pertama sekali dia syukur kepada Allah sebab Allah jadikan dia orang jahat menang lagu. Patut orang jadi. Betul tak? Mana pi mufti-mufti yang lantang mana? Sebab aku tak jadi mufti, betul aku tak mau. Kalau jadi dia tak boleh nak cakap. Kalau cakap dia jadi macam arwah Datuk Ishak Baharul, mufti kerajaan Selangor. Dia tegur kerajaan buat benda tak betul, kena gam mulut. Kawan orang jahat, dia tak boleh tegur. Kalau tegur, kena gam. Duit tak masuk poket, mulut kena gam. Bayangkan program maksiat dalam negara kita secara langsung masuk diri dia. Rumah masuk tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan? Tak. Ada tak hidup kayu mana dah? Pertahankan kalimah Allah. Orang Melayu tu buat maksiat ni, sekadar putra Bukit Dali, secara langsung masuk dalam diri rumah kita. Benda tu apa ya? Bila mati cari ustaz. Dia mengajar di masjid Kuala Putih, masjid Kebun saya. Tengah-tengah ni ada mayat. Tak guna masjid, guna ayam no. Tak apa nak pakai ayam no gabe 3 lepas tu sekarang. Boti tang masjid tu tahu? Itu masjid Kuala Putih. Malam kuliah saya. Jadi yang ada pintu masjid utama belah. Dia masuk mayat, saya orang tak ni. Dia masuk mayat, dia betul meja kuliah saya dekat ni.
Usah Allah betul dia. Lepas tu pergi letak mayat depan ni. Tak depan ni. Aku dengan mayat ni, aku takut ni. Tak kan? Terus, cik layak ujung tu. Kalau nak balung dengan mayat dulu tandu, aku tak pergi dah layak tu. Letak belakang tu, Nabi Mim wudu. Allah, tak beli mayat. Saya tujuan, tak lah. Tak depan kita. Ada orang angkat kat belakang. Kita nak kuliah, tak kerti hormat orang tu. Tengok. Bila mati, baru nak selesai. Itu mayat Ustaz. Tolong mayat. Mayat siapa? Ayah saya. Duk kampung apa? Nama apa? Dia ni lawan aku tak mahu mayat dah. Saya tak imam lah tu. Betul saya imam, aku tak mahu. Orang yang lawan boleh aku, orang yang tak suka dengan Nabi, yang suka tak lawan Islam, kita dah abang dia kata tak betul, dia bawa mulut ke dalam kampung. Ustaz ni memang orangnya, ustaz ni mengajar tak pernah betul, ustaz ni sesat, hang mati nak suruh jadi imam. Sorry, mori aku tak mahu. Saya tak imam. Boleh imam. Lepas tu pada talqin lagi tak mahu. Ajak bukan lagi lah. Maksudnya hidup tak lagi, mati boleh lagi. Tak payah. Kasarnya Ustaz, aku lama dah gerak iman. Aku mulut dah malaikat baru turun. Sebab itu kita tuan-tuan, orang sedih boleh tundukkan nafsu dia. Tundukkan hawa nafsu dia supaya kita tidak terlibat dengan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok program idola kecil bila menang, budak-budak lelaki perempuan umur 12 13 tu bila menang pakat peluk nombor 1, peluk nombor 2. Depan mak ayah dia tak dia peluk. Sedih Johan bangga balik kampung. Abang kata ni anak abu ni mengharumkan nama Melayu masuk TV. Islam aman. Yang jadi masalah sekarang ni, orang Islam tak mahu terima Islam. Hari Raya Cina tu hari Sabtu, tetapi Tesco yang jadi cashier yang bekerja tu semua pakai baju Cina. Pakai tudung, baju jongsang ketat, nampak lengan, berhimok. Tak apalah kalau nak pakai baju Cina, tak ada masalah. Tapi bagi pakai baju yang tidak menunjukkan aurat. Kenapa kita kena pakai baju orang lain sampai gadaikan agama kita? Bila main raya Ramadan, main raya Syawal, main raya Adha, tak pula pakai cara elok. Orang kita ni pemurah. Baik itu orang Melayu. Berapa ramai orang perempuan kita gila dekat Bangla. Ada orang lelaki kita gila dekat Bangla Haktina? Ada? Bisa dengar? Anak teruna Melayu melarikan anak darah Bangla. Ada? Dari mampu. Tapi anak darah Melayu lari dengan Bangla berapa? Lari dengan anak Cina banyak. Lari dengan anak India banyak. Betul tak? Tuan ni orang yang sedih yang tundukkan nafsu. Wa amila lima ba'da al-maut, dan dia buat benda untuk persediaan selepas kematian. Lepas mati kita nak di mana tuan-tuan? Itu Nabi wasiat kepada kita. Antara wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, wasaya lisyabab. Kitab ni saya beli lama, belik-belik baru jumpa. Saya beli tahun 2004. Kitab ni saya beli 11 hari bulan 7 2004 hari Ahad di Syria, Dimashq. Ni ada cok saya beli, saya tulis siap. Saya beli tarikh 11 hari bulan 7 2004 hari Ahad. Harga dia 100 lira, 7 ringgit kita. Dia aku tulis siap. Ni. Siap cok. Mak. Kenangan anak cucu nak tengok besok. Wasaya ar-rasul ila syabab. Wasiat Nabi kepada anak-anak muda. Saya beli dua. Satu wasiat kepada anak perempuan, satu wasiat kepada lelaki. Dulu di Syria, bila kahwin, orang suka bagi hadiah kitab. Bila kahwin dia hadiah kitab. Cari kitab, beli kitab, hadiah kat pengantin lelaki satu, pengantin perempuan satu. Kalau 50 orang bagi kitab kita, 50 kitab dah di rumah. Dan kita balik Malaysia, ingat guru kita hak mana yang duk apik dengan kita, yang boleh baca kitab Arab, beli kitab Arab yang kecil, hadiah dekat dia. Itu memang adat, khususnya pelajar yang lagi di daerah Ma'had Tabligh Islam daerah. Biasanya kalau balik
Kami sebagai pelajar mesti beli. Tak beli memang kena tanya. Ustaz Majid dia tanya, kalau tak tanya, depa tanya tu sebab memang dia nak. Dan kalau kita bagi, depa baca. Kadang-kadang kitab yang kita bagi tu dengar dia baca dalam kitab dalam radio kita. Kitab dia baca siap. Oh, kitab tu aku bagi kat dia. Betul kita dapat pahala. Antara wasiat yang pertama Nabi sebut, aminu tadkhulul jannah. Beriman kepada Allah, kamu masuk syurga. Kita nak setelah mati, tuan-tuan, kita nak hidup dalam mana? Ya. Ada orang kampung saya 2 hari. Duduk pening kepala, koma. Tak main seram tadi, tak jaya, tak pimpinan, tebuk kepala. Saat tuan-tuan, duduk sihat sikit-sikit kepala, tu koma, pimpinan lah dia tebuk kepala. Tak sedap ni. Adat kata kalau tebuk kepala ni susah lah. Adat kata tapi hilang betul ni. Tapi nak habaq kata apa tuan-tuan, nyawa ini milik Allah. Dalam keadaan koma nak tambah ibadat apa kita tak sedar. Apa yang kita buat, yang tu kita akan bawa bertemu dengan Allah. Lalu kata Nabi, hendaklah kamu beriman. Beriman kepada Allah, kamu masuk syurga. Antara benda-benda yang dipesan oleh Nabi satu hari daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, baina ana radifun nabi, dia kata satu hari aku jadi penunggang Nabi, aku duduk belakang Nabi. Kata Nabi, dia suka main dengan kanak-kanak, dia suka main dengan kawan-kawan dia. Unta dia ada orang naik ke mana. Tak. Dan bila naik kereta kan, orang jarang ajak, jom naik kereta saya. Kita mesti buat orang macam tu. Dia cuma orang yang kadi ajak naik kereta ni, Ustaz Usam dia kadi ajak, Ustaz jom naik kereta ni. Dia kadi ajak tu, dia kereta baru pula. Jom bila nanti kita forum dia orang, tapi ceramah pada orang ni. Jom bila dia suka ajak naik kereta ni. Nabi dia suka orang ajak orang naik kenderaan. Tetap tengok orang lalu filah besar jadi jenis peluh-peluh, busuk-busuk. Ayah. Kawan saya nak pergi kerja orang ni di Kupang. Dia duduk kampung Salik, nak pergi kerja di sekolah menengah Bakai. Dia baru beli kereta Honda City. Baru. Dia keluar rumah dia ada kemalangan. Budak sekolah 3 orang. 3 tempat, darjah 5 dengan darjah 4. Ada darjah 5, darjah 6 dengan 3 tempat. Abang dia kata 4. Ni highway nak pergi sekolah, dia naik bukit tu jumpa Aisyah kadang-kadang. Dia main pada Kupang, dia naik tak jalan, dia berhenti tengah. Dia nak corner masuk ke kampung Salik, ada kereta dari belakang. Jeep macam Harrier, tapi jenama Mazda. Bila budak dia masuk, dia tiba dia buat 3 kali, selewat Thailand. Dia tu berguling-guling lekat di bukit tu. Hak adik hak darjah 6 ni perempuan. Daripada betis sampai ke bawah kencok pun. Perempuan. 3 kali tak sedap jadi tak jalan. 3 koma. Jadi kawan saya dia keluar, dia berlaku depan dia. Cek tak mati. Kalau mati kena tinggal atas jalan tu. Kalau angkat ke cepat, mati di hospital tak apa. Kalau mati atas jalan kesian. Dia angkat bawa kereta dia. Bawa pergi hospital, nak pergi mengajar kan? Tinggal pergi hospital, tak pergi balik. Malam nak adik tu mati. Tak macam ni adik tu mati. Yang kaki hancur tu mati. 2 orang lagi saya tak ada maklumat, katanya masih koma. Balik petang tu, pas sekolah saja pergi singgah rumah dia, tengok dia buka cushion kereta dia basuh darah-darah. Dia sanggup pergi sekolah dulu, balik rumah dia basuh kereta dia. Darah penuh lah kereta dia. Tuan-tuan tengok, dia tak fikir dah kereta dia kereta baru ke kereta lama ke, janji dia selamatkan nyawa. Payah lah. Kereta bawa pulang mesti tu. Kalau kita silap naik kereta baru ni, bonek-bonek apa? Buka bonek.